Bangun. 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 Assalamualaikum. Okay guys, selamat datang ke YouTube channel aku, Amir Studio. Baik, bagi siapa yang first time, korang first time datang ke YouTube channel aku, minta tolong subscribe dulu dan like and share. Okay, sebenarnya aku buat video hari ni pendek je. Lebih kepada aku nak cerita sikit pasal rim aku. Sebab kan ada 2-3 orang PM aku, bang custom macam mana, abang custom rim ni macam mana bang, bush pakai bush macam mana, wase semua pakai macam mana, lapik macam mana. Okay, so dalam video ni aku akan cerita lah sikit-sikit, okay, macam mana aku boleh pakai rim ni. Untuk orang yang bertanya tu, aku harap kau tengok video ni lah. Right, first kali aku nak beritahu satu benda je. Orang yang tanya aku ni, bangun. Ni dah tahun 2025 bang. Dah tahun 2025. Okay, dah tahun 2025. Orang dah tak pakai lah bang custom bang. Tak ada dah custom. Okay, dah tak ada dah custom ni. Ini semua PMP kalau abang boleh tengok Tak apa bang, tak apa bang. Saya tunjuk kat abang lah. Okay, abang bertanya maknanya abang tak tahulah. Okay, jadi saya cerita. Saya harap abang faham dan abang tahulah. Sekarang dah zaman PMP bang. Dah zaman PMP. Memang saya beli AR80 ni siap terus pasang untuk 125 punya. So tak perlu custom bush. Okay, tak perlu custom bush. Lepas tu tak perlu dah bush tu nak welding, nak potong bagai, tak perlu. Wase tak perlu, lapik setebal-tebal tak perlu. Okay, jadi abang beli je rim AR ni untuk 125 punya. Carilah rim AR untuk 125 punya, pasang terus just PMP. Macam saya ni bang, kalau abang boleh tengok. Okay, saya beli sekali dengan tayar bang. Siap dengan tayar, seller tu jual satu set complete, depan belakang siap dengan tayar. So tayar ni saya pakai tak silap 2.5 ni, 18 lah. AR kan dia size 18. So abang boleh tengok, memang ngam soy lah. Okay, so saya beli sekali dengan tayar. Harga dalam masa saya beli tu masa saya beli dalam 580. Siap post 580, siap post sekali dengan tayar. Lepas tu 2 hari lepas saya cek, harga dah tengah turun. Harga tengah turun dalam 520 tak saya. Tengah turun. So siapa yang nak grab cepat-cepat boleh beli lah. Kalau nak beli boleh beli kat TT. Saya beli ni kat TT, dekat TT So kalau korang tak tahu kan banyak kan seller-seller online jual kan. Korang tak tahu yang mana satu yang saya beli ni, pergi kat TT saya, mat kaki racun. Saya memang meracun orang. Saya memang meracun. Jom kita pergi depan dulu bang. Kita pergi depan dulu. Okey, untuk tayar depan ni bang, memang sangat senang. Ni abang boleh buat sendiri je. Saya hantar kedai. Sebab saya beli dengan tayar. Jadi bila beli senarai tayar ni, saya tools tak ada. Jadi sebab kat kedai lah, senang. Dipasang senarai tayar, dipasang terus. So kat depan yang paling senang sekali. Okay, tak ada nak lapik washer ke apa, tak payah. Abang just sarung terus. Daripada 125 punya standard, dia punya batang sat depan, masuk terus. So tak ada masalah lah. Untuk disk dia, okay, abang tengok disk. Ada orang kata kan, alamak, disk ni mesti makan separuh lah, makan sikit lah. Tak bang, abang boleh tengok bang. Tu abang boleh tengok disk, tak nampak. Boleh tengok kat sini. Okay, nampak? Tahu lah nampak ke tak nampak? Disk memang makan penuh tak ada lah nak makan separuh ke apa. Ni abang boleh tengok ni. Okay, ada orang tanya saya, disk tu makan penuh ke makan separuh? Jawapan dia memang makan penuh Okay, jelas. Memang ngam memang nampak, orang kata nampak penuh. Okay, sebab pakai rim 18 Sebelum ni standard rim 17. Okay, tak ada masalah Kita pergi belakang. Belakang ni yang ramai orang nak tanya. Depan tak ada isu sangat. Belakang ni ramai orang tanya, Amir, belakang ni custom macam mana? Bush pakai macam mana? Wasser lapik banyak mana? Tak ada. Okay, untuk belakang, kalau abang beli memang PMP punya, Pomen senyum je bang. Pomen senyum dia bila pasang. Sebab apa? Sebab senang.
sekejap sangat. Saya pergi pasang itu tak sampai pun setengah jam. Siap tukar tayar apa semua. Rasa dalam 15 minit ke 20 minit dah siap lah. So kat belakang ni apa boleh tengok, memang direct PMP. Pakai je sub dia balik. Memang masa saya beli rim ni, lubang rim ni memang khas untuk sub 125. Make sure masa beli tu beli yang 125 punya lah. Janganlah abang mau 125 abang pergi beli rim AR untuk LC ke, untuk LC V8 ke, untuk Y-Suku ke. Memang tak boleh lah. Okay. So tayar saya pakai 2.5. Ni memang seller tu buat set-set lah. Satu set tu memang saya pilih untuk 2.5. Saya 18. Memang ngam abang. Kau boleh tengok saya buat lebih jauh sikit. Jadi kalau ragu-ragu tak apa nak yakin dengan seller tu, boleh pergi kat saya punya TT, tarik je mat kaki racun, saya dah pin dah dekat situ, dekat showcase. Boleh beli kat situ. Memang terbaik bang. Okay, memang terbaik lah. So siapa yang tanya kat saya tu, saya dah explain dah. Tak ada masalah, tak ada isu. Okay, untuk speedo depan pun tak ada isu. Just PMP je. Nampak? Ngam-ngam soy. Sekejap. Ni ngam-ngam soy, speedo, speed. Tak perlu nak custom ke apa, tak payah. Ngam-ngam. Okay. Masa saya beli tu, kalau beli nanti rim ni, dia seller tu akan bagi sekali dengan disc depan. So tak payah pening lah. Kena pakai disc depan. Disc depan kena pakai yang dia, tak boleh pakai yang 125 punya. Kena pakai yang dia. Tapi tak jangan risau, kalau beli dengan seller ni, dia bagi siap dengan disc. Cuma disc belakang lah. Disc belakang, okay, disc belakang ni boleh ambil original punya 125. Dia sama. So yang dekat ring lama tu cabut, pasang balik kat sini. Okay. So tak ada isu lah. Okay, baik. So kalau siapa yang dah faham, dah tengok video ni, boleh komen, boleh like dan boleh share lah video saya. Dan jangan lupa subscribe. Ada apa-apa nak tanya, bolehlah drop komen. So kita boleh berkongsi pandangan. Assalamualaikum.